Azrul. Azrul. So apa soalan Azrul? Soalan dia boleh bagi kata-kata semangat lah untuk saya sambung degree. Kamu degree Untuk bagi halal. bagi halal. Maknanya nak pergi JAKIM betul? Betul, pergi JAKIM. So pertama, jangan jadi student degree yang average. Sebab saya selalu cakap, most student degree dia orang bocah, bodoh. Sebab apa? Most student degree pergi degree, dia orang nak enjoy. Dia memang betul. Food hunting, betul tak? Student betul. degree banyak. Yang beria makan McD, student degree, Starbucks tu semua student degree. Memang banyak betul macam tu. KL ni bising lah. Boleh tak bising. KL ni bising. So, kalau betul you nak buat degree, you kena study betul. Jadi student yang exceptional. Boleh. Exceptional, belajar buat duit. Jangan jadi student yang tak ada duit, jadi student yang ada duit. Sebab saya ada kenal student yang makan Maggi tiap hari, tak best lah. Dia punya badan kurus kering. Betul je, maknanya semangat tak penting bro. Yang penting konsisten. Okey. Disiplin, betul tak? Betul. Kita pergi gym hari-hari, bukan sebab kita semangat. Ada hari kita down tapi kita pergi juga. Yang penting disiplin, betul tak? So tu boleh betul. Disiplin. Golak bro. Okey. Ni antara roti the best kat KL lah. Kat KL, kerana ni paling best sekali. Bagi rating lah. Rating berapa Rating dia 90/100 9.100. Oh, boleh lah. ataupun 4/5. 4/5. Yang lain okey lah? Ha? Yang lain semua okey lah? Lain semua okey.